Assalamualaikum guys. So, dalam video kali ini Irfan nak terangkan tentang blok masa. Blok masa. Sebenarnya kan dalam hidup kita ni, kita bukan dilahirkan zaman-zaman Nabi Adam, bukan dilahirkan pada zaman-zaman Nabi Nuh kan. Yang mana hidup punyalah lama kan, badan punyalah besar kan. Kita hidup zaman apa, kalau hidup zaman Nabi Nuh kan, kita boleh hidup sampai 900 tahun kan, mendekati 1000 tahun. Tapi sebab kena kita jadi umat Nabi Muhammad, so kehidupan kita cuma kalau ikut Nabi Muhammad 63 tahun saja kan. So rata-rata mungkinlah kita boleh hidup 70-80 tahun, lepas tu kiok ke dalam kita kan. Sebab menurut apa dalam Islam ialah hakikat dia ialah semua makhluk kan, semua benda hidup akan mati, pasti akan menemui mati. Pokok mati kan, burung mati kan, kereta mati kan, ya, semualah akan menemui ajal kan. So cerita dia, kita akan hidup lebih kurang 60 tahun lah, katalah contoh ambil 60 tahun dalam hidup kan. Sebenarnya kan kalau kita ikut blok masa, kalau kita tidur 8 jam sehari, 1/3 daripada kehidupan kita, maka kita dah gunakan 20 tahun hanya untuk hidup. So hidup tinggal 40 tahun. 40 tahun je, sebab yang 20 tahun dah tidur je kan, sebab kita tidur 8 jam kan. Kena budak-budak muda tu tidur 12 jam sehari, lagilah pula kan. So nombor 2-nya, masa 8 jam lagi kita gunakan untuk bekerja kan. Kalau kata kita bersekolah dan bekerja 8 jam sehari kan, lagi 20 tahun dah habis untuk belajar dan bekerja kan. Dah tinggal lagi berapa, tinggal lagi 20 tahun. 20 tahun je tinggal ni lah, kerja kena overtime lah, apa bagai-bagai, campur-campur 20 tahun bekerja kan. Malah lebih lah, sebab ada orang tu kerja, tuan-tuan perempuan tahu kan, sampai ketua 60, 65 pun masih bekerja kan. So cerita dia tuan-tuan puan, 20 tahun dah habis untuk tidur, 20 tahun lagi dah habis untuk belajar, pergi sekolah dan pergi bekerja kan. So banyak apa masa yang tinggal, kita lagi tinggal 20 tahun. Itu pun kita masih sia-siakannya. Pasal apa? Betul-betul yang ada tu kan, satu kita nak mandi, nak masuk bilik air, nak bersiap kan, kita ambil 2 jam. 2 jam je dah mengambil masa. Kalau kita kira based on hidup 60 tahun, 2,5 tahun. Kalau kita makan, minum, makan tengah hari, makan petang, makan malam kan, lagi katalah 2 jam, dah habis lagi 2,5 tahun. Kat situ je dah 5 tahun kan. Dah tinggal berapa je, dah 45 tahun habis kat situ, dah tinggal 15 tahun. So tinggal masa untuk kita buat untuk silaturahim, untuk bersukan, untuk bersantai, untuk berehat, untuk pergi bersia-sia, untuk pergi melancong kan, untuk bersilaturahim, dah makin pendek tuan-tuan puan. Itu pun kita buang-buang masa juga, padahal masa kita sikit je kan. Pada FYI lah kan, kita ni sebenarnya kan, kena buat apa-apa pun dalam hidup ni kena cepat lah, kena pantas, kena tuntas kan, dan kena buat benda tu sekali je kan. Dan lagi penting sekali apa tahu, masa untuk kita convert kepada ritual ibadah kan, masa untuk kita buat kerja-kerja ibadah kan. Banyak mana yang kita buat kan. Kalau kita solat tu 5 minit kan, 5 kali 5 pun 25 minit kan, setengah jam banyak mana je ibadah yang akan kita bawa ke akhirat nanti kan. So sebenarnya kan, kalau kita faham tentang blok masa ni kan, jadi kita pasti akan, 1, kurangkan tidur. 2, kurangkan duduk dalam jamban lama-lama. 3, kan, tak adalah kita nak makan lama-lama, borak-borak cerita-cerita kan. 4, kan, nak siapkan makanan tu dan sebagainya kan. 4, kita tak adalah nak pergi beratur lama-lama kan, untuk apa, untuk buang masa unnecessarily. Betul tak kan. Kalau nak kira-kira kan, diorang kira itu baru-baru ni ada statistik, dalam jam je kan, orang habiskan masa kurang lebih 2 tahun hidup dia hanya dalam jam. Sebab kan KL jam kerja pergi balik kan. Alhamdulillah lah, Ifat tak perlu lalu semua tu kan. So tuan-tuan puan, kalau anda nak berjaya dalam hidup ni kan, di dunia dan akhirat, kita kena hargai masa lah. Kena gunakan masa tu dengan sebaik-baiknya. Gunakan masa yang ada tu keseluruhannya untuk ibadah lillahi ta'ala. Baru kita selamat kat akhirat kan. So kat dunia pun kena gunakan masa tu dengan pandai, dengan buat kerja sekali saja kan. Jangan buat salah banyak-banyak kan. Benda yang boleh buat setengah jam, jangan ambil masa sampai 5 jam nak buat. Benda yang boleh buat hari ni, jangan nak buat besok, jangan tangguhkan dia, dan begitulah seterusnya. Oh maaf, panjang sikit FYI video pasal masa ni. So tuan-tuan puan, fikir-fikirlah, and FYI saja je ajak tuan-tuan berfikir. Semoga ia membawa banyak manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.